Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebenarnya hari ni ada bazar Ramadan dekat Aman. Dekat Jordan ni dia tak ada bazar tau. Orang Arab tak buat bazar. Tapi setiap tahun akan ada macam orang Melayu, dia buat bazar sendiri, bazar Ramadan sendiri. So hari ni saya nak pergi bazar dekat Aman, naik coaster. So nanti kita pukul 3.30 kita orang akan gerak daripada Mafraq pergi ke Aman untuk tengoklah bazar tu. Coaster tu gerak pukul 3.30, tapi sekarang baru pukul 3 suku. So saya nak siap-siap dulu. Sebenarnya saya penat juga hari ni sebab hari ni hari Ahad, dan saya punya kelas hari Ahad dan Selasa ada 5 daripada pagi sampai petang. Tapi tak apalah. Okay, ni pun sebenarnya baju yang saya pakai masa saya pergi kelas tadi. Saya pakai jubah hitam. So saya nak pakai jaket sebab sekarang penghujung musim sejuk, nak peralihan ke musim bunga. Tapi walaupun penghujung, tapi still sejuk jugalah. Okay, jom. Okay, so sekarang saya on the way pergi ke tempat coaster menunggu. Kita akan berkumpul kat situ. Kita orang asing naik. Kita orang Syabab dengan akhwat naik asing coaster. So kalau Syabab kumpul dekat Masjid Usamah. Okay, so sekarang kita dah sampai dah di kedutaan Malaysia dekat Jordan. So dekat sinilah tempat bazarnya. Ni satu berapa? Ni 2 JD satu. Ni cara berlauk, ni butir nangka, ni 2 JD, ni 1 JD. Tu apa tu? Ni pulut hitam. Saya nak cara dengan pulut hitam. Pulut hitam Saya ada duit 50 je, boleh ke? Macam mana? Saya ada duit 50 je. 50? Ada ni ke? Sekejap saya ada. Apa? Berapa satu? So ini makanan yang kita dah beli. Bismillah. Tadi. Okay, sekarang kita tengah menunggu waktu untuk berbuka. Lagi dalam 7 minit lebih kurang. Aku ingat dia bagi tazkirah ni. Aku ingat dia bagi tazkirah ni. Kat Tarawih ni. Ni anda punya? Anda siap. Anda. Tengah belas siap. Sepedek bawa pendek ke? Dia tadi dia tak ada. Dah.
Okey, doa. Kumpul dah Azan. Kata mana punya ni? Dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Punya yang ni. Goni. Jadi dia. Oh.